Stres boleh gemukkan kita. Kenapa? Bila kita stres je berat kita naik. Okay, so ini bukannya hanya satu illusion tapi dia ada sains di sebalik perkara tersebut. Sebelum tu saya Nini, saya dah lost 20 kilo dan saya bantu wanita turun berat tanpa stres. Bila kita stres, badan kita dia akan mula keluarkan hormon cortisol. Okey, hormon cortisol ni dia akan buatkan badan kita craving nak makan benda manis dan kita nak makanan yang tinggi kalori, makanan berminyak. Okey, sebab tu bila kita rasa penat ataupun bila kita bergaduh dengan pasangan, kita rasa stres, time tu mulalah rasa nak makan coklat, nak makan fast food. Bila badan kita ni diaktifkan hormon cortisol, okay, so hormon ni dia akan naikkan lemak dalam badan kita dengan cepat, terutamanya dekat bahagian perut. Solution dia bila stres, cuba tarik nafas dulu 5 saat macam tu ataupun boleh start buat aktiviti, berjalan, buat walking dan juga buat senaman. Okay, so bila kita bersenam dia sangat membantu untuk kita turunkan level stres kita. Tapi pastikan juga anda jaga makan. Okay, so kurus tu bukan hanya pada senaman dan juga pada pemakanan tetapi juga macam mana cara kita untuk kita kawal emosi kita. Kalau level stres kita terkawal, kita dapat kawal hormon kortisol kita dan secara tidak langsung dapat juga bantu untuk kita turunkan berat badan tanpa stres. Nak saya bantu wanita turun 3 ke 7 kilo sebulan tanpa stres? Okay, boleh komen stres.